Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya pagi ini nak beri ulasan sikit tentang pembinaan Hospital Maran. Maran ini sebuah daerah yang besar, lebih besar daripada Negeri Sembilan. Dan untuk maklumat, sebenarnya pembinaan Hospital Maran ini telah pun diluluskan oleh bekas Menteri Yang Berhormat Husni Najib rancangan Malaysia ke-11 lagi. Tetapi apabila kerajaan PS pemerintah selama 20 bulan, hospital ini telah dihilangkan. Dan saya telah berprotes dan bertahan, dan saya telah menimbulkan semula di Parlimen. Dan pada semasa kerajaan Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri, peruntukan hospital ini dimasukkan semula, di mana sejumlah 200 juta telah pun diluluskan ketika itu. Dan masa itu kita berhadapkan dengan COVID-19. Dan semasa pemerintahan kerajaan di bawah kepimpinan yang Berhormat Perdana Menteri Sri Ismail Sabri, dan masa itu Datuk Seri Zafrul sebagai Menteri Kewangan, sejumlah 360 juta telah pun diluluskan. Jadi tapak semudah sedia, kita dah buat kerja tanah dan sebagainya. Tetapi apabila kerajaan bawah kepimpinan PMX ini mengambil alih, hospital ini telah dihilangkan sekali lagi. Saya telah membantah keputusan ini. Ini suatu tindakan yang cukup jelas tidak baik. Saya anggap zalim dan mengkhianati penduduk di kawasan Maran. Walaupun kita ada hospital di Temerloh, ada hospital di Parlimen Kuala Kera, di Jengka, tetapi ini telah pun diluluskan, peruntukan telah ada. Kenapa dibatalkan? Apakah kemudian lepas ini, kalau ada kerajaan lain memerintah, dia akan batalkan, dia akan robohkan semua bangunan-bangunan yang telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan dahulu? Ini satu tindakan yang tidak adil, sedangkan keperluan hospital ini adalah keperluan rakyat, bukan untuk kita. Sebab tu dan yang paling kemuncaknya, pada tahun lepas, Hari Kebetulan baru di Paduka Sultan Pahang telah menyatakan supaya Hospital Maran, pembinaan Hospital Maran disegerakan. Tetapi amat malam dan menduka citakan saya apabila Menteri Kesihatan baru ni, yang dulu dia yang menghilangkan masa PS 22 bulan pemerintah itu, saya telah membantah, datang ke Maran dan mengatakan bahawa Hospital Maran, pembinaan Hospital Maran ini dibatalkan dan tidak ada keperluan. Saya nak beritahu Yang Amat Menteri, kalau tak ada hospital pun di mana-mana tempat, orang, manusia, masyarakat akan menjaga kesihatan diri, dia akan pergi ke tempat-tempat yang ada hospital. Bahkan dia boleh pergi ke luar negeri pun, walaupun kita tak ada hospital. Tetapi masalah kita nampak tindakan yang dibuat ini berlebih, bercorak dendam, mengkhianat dan menzalimi rakyat kawasan saya, kawasan Parlimen Maran. Jadi saya minta, saya akan bawa perkara ini sehingga ke puncaknya di Parlimen. Dan saya minta, dan baru ni pun masa saya timbulkan di Parlimen, disebutkan bahawa hospital ini akan dikaji, disemak semula dalam rancangan Malaysia ke-14. Ke-14. Ke-13 sebentar. Dan Esko Kerjaan Negeri Kerja Raya telah pun melawat beberapa tapak dan telah mencadangkan tapak yang sesuai hospital ini ialah di tapak yang pernah saya cadangkan, iaitu di Batu Lembu 5. Jadi saya kira tindakan ini adalah tindakan yang cukup tidak bijak, menafikan hak masyarakat di kawasan Maran ini untuk mendapat kemudahan kesihatan. Saya tidak heran kalau pemotongan peruntukan yang berlaku sekarang ini dilakukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Nampak sangat bahawa kerajaan ini tidak perhatian kepada kebajikan dan kepentingan masyarakat, bukan sahaja di kawasan luar bandar seperti kita ini, di kawasan Maran ini, bahkan di kawasan-kawasan lain. Sedangkan di kawasan-kawasan yang telah membangun, kita buat projek berjuta-juta bilion ni, kadang-kadang mungkin tidak ada keperluannya, tapi bagi Hospital Maran ialah satu keperluan yang amat mendesak bagi kita, kerana saya terlibat sendiri dalam membantu masyarakat yang berhadapan dengan masalah kesihatan, hantar ke Jengka, hantar ke Temerloh. Dan sekarang pun hospital Temerloh ni dah congested, dah terlalu sibuk, dan memang perlu diadakan di Maran ini. Dan yang paling jelas pada kita, hospital ni sebenarnya dah pun diluluskan. Kalau tak lulus kita lain. Saya itu je yang rasa kecewa, mengecewakan saya, dan ramai masyarakat di Maran yang kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh Menteri itu. Dan satu lagi yang agak memalang ialah
kenapa tapak hospital yang telah pun kita setujui diambil oleh satu pihak lain dan dibuat projek kerana kepentingan tak kira politik ke, kepentingan peribadi ke, kepentingan kewangan dan sebagainya. Jadi ini satu pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap masyarakat di kawasan Malani. Terima kasih banyak.